Prestasi Johor Darul Takzim dan Selangor di pentas ACL mencerminkan kualiti Liga Malaysia. Kita semua tahu betapa tak seimbangnya Liga tempatan kita ni. Nak mudah faham, pasukan terbaik dan pasukan kedua terbaik, jurang jarak di antara pasukan ini sangatlah besar. Disebabkan adanya situasi itu, jelas memberi gambaran kepada kita Liga Tempatan Malaysia kurang kompetitif. Tapi, apa kesannya di pentas ACL? Jom kita tengok. Musim ini, perjalanan dua wakil negara kita dalam AFC Champions League jelas menunjukkan perbezaan tahap persiapan, struktur dan hala tuju bola sepak Malaysia secara keseluruhannya. Kita akan buat sedikit analisis mengenai prestasi kedua-dua pasukan ini dan bagaimana jurang antara mereka menggambarkan realiti sebenar Liga kita. Untuk ACL Elite, JDT memulakan kempen ACL Elite 2025-2026 menentang Buriram United. Walaupun tewas tipis 2-1, persembahan mereka menunjukkan keberanian taktikal dengan pressing yang tinggi dan transisi pantas yang dikawal baik oleh pemain tengah. Walaupun JDT mendahului terlebih dahulu, namun mereka perlu akur dengan kebangkitan tuan rumah di separuh masa kedua. Dalam perlawanan kedua menentang Machida Zelvia, JDT bermain dengan lebih berhati-hati dan hasilnya keputusan seri 0-0. Perlawanan ketiga menentang Chengdu Ronceng. Ini adalah titik kebangkitan pasukan JDT. Walaupun bermain di tempat lawan, namun dengan kombinasi pemain JDT ditambah lagi dengan kualiti yang ada pada Arif Aiman di bahagian sayap kanan, JDT telah menang 2-0 dengan kawalan bola melebihi 60%. Kemenangan 3-1 ke atas Shanghai Shenhua pula menegaskan status JDT sebagai pasukan Asia Tenggara paling konsisten di pentas elit benua. Secara taktikal, struktur mereka lebih tersusun, sistem formasi yang lebih fleksibel, disiplin bertahan yang tinggi dan organisasi pasukan yang kemas. Ini bukan hasil semusim, tapi buah daripada pelaburan bertahun-tahun dan pengurusan yang sistematik daripada JDT. Bukan mudah ya tuan-tuan, walaupun mula dengan langkah kiri namun berjaya mengembalikan rentak sehingga berada ke tangga kedua. Okey, itu cerita JDT. Tak banyak sangat aku nak ulas sebab memang jelas wakil negara kita di pentas ACL Elite sedang berada di landasan yang terbaik setakat ini. Tapi masuk je cerita ACL 2, yang ini kurang sedap sikit untuk kita hadam. Perjalanan Selangor di ACL 2 jauh berbeza. 4 perlawanan, 4 kekalahan. Bukan kerana kurang semangat, tetapi kerana jurang persediaan yang terlampau besar di antara Selangor dan pasukan-pasukan yang lain. Dari segi taktikal, Selangor kerap gagal mengekalkan bentuk bertahan, terutama ketika berdepan dengan pasukan yang cara menyerangnya agak laju seperti Persib dan juga Bangkok United. Kesilapan individu, kehilangan fokus dan kerapuhan di bahagian tengah sering menjadi punca utama. Ini menunjukkan bahawa kualiti dalam liga domestik kita ni belum cukup untuk menyediakan pasukan seperti Selangor menghadapi tempoh dan intensiti permainan Asia. Secara asasnya mereka bukan tak mahu bersaing, tetapi mereka masih belum bersedia. Untuk ulasan Selangor di pentas ACL 2, walaupun serba ringkas, tapi rasanya aku yakin semua sudah sedia maklum betapa kecewanya penyokong bola sepak tempatan. Okey, settle bab tu. Tapi apa kena-mengena pula prestasi dua wakil yang aku cerita tadi tu dengan level kualiti liga kita? Sini aku terangkan. Kalau bercerita pasal isu ini, benda pertama yang korang kena faham terlebih dahulu adalah bagaimana sesebuah pasukan itu layak bermain di pentas ACL. Mulai tahun 2024, Konfederasi Bola Sepak Asia ataupun kita panggil AFC telah memperkenalkan sistem kejohanan yang baru untuk menggantikan format lama ACL dan AFC Cup. Sekarang, kelab-kelab di Asia dibahagikan kepada 3 peringkat utama.
Yang pertama, AFC Champions League Elite. ACL Elite lah. Ini merupakan kejohanan yang paling tinggi di Asia untuk klub. Dia ibarat UCL tapi versi Asia. Yang kedua, AFC Champions League 2, ACL 2. Ini pula peringkat pertengahan, tempat kelab dari negara yang masih membangun dari segi ranking. Dan yang ketiga, AFC Challenge Cup. Kejohanan untuk negara-negara yang berada di tangga bawah dalam senarai AFC. Tapi bagaimana kelab dari setiap negara ditentukan untuk masuk kejohanan yang mana satu? Nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3? Jawapannya berdasarkan MA Ranking atau Member Association Ranking. MA Ranking ni bukan ranking pasukan kebangsaan ya tuan-tuan, tapi ranking prestasi kelab-kelab dalam negara yang terlibat di dalam kejohanan AFC sepanjang 5 tahun terakhir. Semakin banyak kelab dari sesebuah negara itu menang atau mara jauh dalam kejohanan AFC, semakin tinggilah ranking negara itu. Sebagai contoh lah ya, kalau kelab dari Malaysia macam JDT, dia berjaya mara ke suku akhir ataupun separuh akhir ACL, maka MA ranking Malaysia akan meningkat. Tapi kalau wakil lain macam Selangor tersingkir awal, markah keseluruhan Malaysia akan menjadi rendah. Okay, so dia tak kira by satu tim, dia kira semua wakil yang terlibat. Ranking inilah yang menentukan berapa slot dan peringkat mana negara itu layak bertanding. Setahu aku, nombor 1 hingga nombor 10 dia ada beberapa slot yang diorang akan dapat. Nombor 11 hingga nombor 20 ada beberapa slot yang diorang akan dapat. So setiap ranking dia menentukan berapa banyak slot yang negara itu akan dapat. Okey, kalau korang dah faham sistem MA ranking ni dan macam mana sesebuah pasukan itu boleh layak ke pentas ACL, mesti korang dah sedar betapa pentingnya untuk kita jaga ranking kita dalam MA ni. Ini adalah untuk memastikan kita dapat slot ke Asia pada masa hadapan. Dan di sinilah kualiti liga kita akan memainkan peranan penting, sebab daripada kualiti liga kita lah akan menentukan bagaimana kualiti klub yang akan mewakili negara kita di pentas Asia itu. Ramai yang tak sedar, JDT bukan sekadar wakil Malaysia tau, tapi penyumbang utama kepada mata AFC negara kita. Sejak tahun 2019, hampir semua markah AFC Malaysia datangnya daripada keputusan JDT. Kalau JDT tu gagal menang ataupun tersingkir awal lah misalnya, markah MA ranking Malaysia akan jatuh banyak. Tapi itulah masalahnya sekarang ni tuan-tuan, takkanlah kita hanya perlu bergantung dengan JDT. Dan sampai bila? Kalaulah Selangor boleh mara jauh dalam ACL 2, Malaysia boleh naik semula ke kelompok 10 terbaik Asia Tenggara. Namun, apakah daya tuan-tuan? 4 kekalahan ya. Isu utama bukan hanya tentang keputusan tetapi struktur liga kita sendiri. Ialah kalau liga kita yang berkualiti itu hanya JDT, pasukan kedua dan seterusnya tidak, macam mana? Jurang ini bukan sekadar memisahkan kedudukan dalam liga, tetapi menjejaskan tahap keseluruhan kompetitif Malaysia di peringkat Asia. Apabila hanya satu pasukan yang mampu bersaing di pentas tertinggi, liga secara keseluruhannya kehilangan keseimbangan pembangunan. Okey, untuk penutup, jelas kat sini JDT telah membuktikan bahawa dengan visi yang jelas, pelaburan berterusan dan sistem profesional, sebuah kelab dari Malaysia mampu bersaing di pentas Asia. Tapi realitinya bola sepak Malaysia tidak akan maju jika kejayaan JDT berdiri sendirian. Kita perlukan liga yang kompetitif, bukan sekadar satu pasukan dominan sampai satu dekad lebih. Kerana pada akhirnya kejayaan di peringkat Asia bukan hanya soal kemenangan JDT, tetapi sejauh mana seluruh ekosistem bola sepak Malaysia mampu berkembang bersama.